Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nik Rania Risa binti Muhammad Khairul Zuan dari Kelab TVPSS Sekolah Kebangsaan Paskah Polis Sultan. Tajuk podcast kita pada hari ini ialah Hala 7 selepas tahun 6. Ke manakah kita? Hari ini kita bersama dengan guru bimbingan kami iaitu Cikgu Norizal. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang. Terima kasih Rania. Boleh Cikgu perkenalkan diri Cikgu dan jawatan Cikgu di sekolah ini? Okey, saya Cikgu Norizan binti Umar Jaafar dan saya selaku guru bimbingan di sekolah ni. Okey, tajuk Rania hari ni menarik ya. Kita boleh bincangkan supaya mungkin ramai kawan-kawan kita yang tahun 6 tak tahu lagi ataupun tahu akan masuk sekolah menengah. Tapi apakah peringkat seterusnya? Apakah yang perlu diorang hadapi? Okey. Jadi, okey, Rania nak tanya apa pada cikgu? Pada pandangan cikgu, mengapa murid tahun 6 perlu memikirkan hala 7 selepas tamat sekolah rendah? Okey. Tahun 6, bila dia mesti akan masuk ke sekolah menengah kan. Jadi dia kena fikir sebab sekolah menengah ni tingkatan 1 ni bila dia masuk tingkatan 1 dia berada di suasana yang lain ya, tak macam sekolah rendah ya. Dia perlu ada banyak pilihan, cabaran dan tanggungjawab murid-murid tu sangat banyak. Okey, tapi jangan takut ya, kita tengok. Sebab dia ikut flow daripada umur tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi dia boleh hadam benda tu pelan-pelan ya. Okey, pertama matlamat. Dia kena tahu hala 7 dia untuk siapa. Hala 7 dia untuk memotivasikan diri dia. Okey, sebab semakin besar. Jadi dia kena tahu hala 7 dan cita-cita dia ya. Kemudian dia kena tahu aliran apa yang dia nak. Sama ada dia nak ambil aliran agama ke ataupun sekolah biasa ya. Okey, kemudian kena pandai menyesuaikan diri, bersedia daripada segi akademik, emosi dan sosial. Ini adalah untuk membina kemahiran, komunikasi dan pengurusan masa. Komunikasi pun kena ya. Jadi bila dia kena fikir, okey, kalau sekolah rendah macam ni, sekolah menengah macam ni. Jadi kemahiran dia kena meningkat. Okey, bersosial satu lagi ya, itu yang penting. Okey, dia akan ada ramai kawan. Jadi dia kena fikir semua tu walaupun dia masih dalam tahun 6, tapi dia kena fikir. Dan yang paling penting dia tahu cita-cita. Apa cita-cita awak bila awak dewasa nanti ya. Jadi benda ni bukannya kita kena buat keputusan mutamat sekarang ni. Okey, sebab ada landasan yang betul ya, bersedia, yakin untuk merancang masa depan. Okey, jadi itu cikgu rasa hala 7, kena fikir hala 7 tu. Tak boleh macam terus masuk sekolah menengah, ikut flow, tak. Tapi kena ada matlamat, kena ada hala 7. Okey. Okey, kita akan lanjut ke soalan seterusnya. Boleh cikgu terangkan apabila pilihan sekolah menengah yang ditawarkan dan cara memohon ke sekolah tersebut? Okey, sekolah menengah ya, kita ada banyak pilihan sekolah menengah. Okey, macam biasa yang kebanyakan murid tahu bila masuk sekolah menengah, yang mereka nampak sekolah yang ada keliling mereka. Macam kita, video school kita, SMK, Hulu Kinta kan? Betul tak? Kebanyakan yang minta kat situ. Okey, kemudian yang itu satu ya, sekolah menengah harian. Satu pilihan pertama. Okey, video school tu SMK Hulu Kinta. Tapi ada juga murid-murid yang akan minta sekolah SMK Tambun, SMK Tanjung Rambutan. Itu berdasarkan daripada kedudukan rumah mereka lah. Okey, untuk senang ke situ kan. Tapi tak ramai lah, kebanyakannya murid-murid ada sini akan masuk ke sekolah menengah Tanjung Rambutan ya. Itu sekolah biasa harian. Kemudian kita ada sekolah berasrama penuh. Okey, SBP ya. Contoh dia macam MCKK, STAR, kita ada SMK Sains Tapa, Seratas, itu SBP ya, sekolah berasrama penuh. Kemudian pilihan ketiga kita ada MRSM. Okey, untuk asrama penuh dan MRSM, Matap Rendah Sains Mara, pilihan dia banyak juga. MRSM ni banyak pilihan. Yang paling banyak MRSM ni dekat Perak banyak. Kita ada kita MRSM Lenggong, Kuala Kangsar. Okey, banyak. Jadi yang dua ni murid-murid kena menduduki ujian ya, PKSK untuk MRSM dan SBP, ujian PKSK ya, program kemasukan ke sekolah khusus ya. Jadi yang ni cikgu dah awal-awalkan juga. Nanti saya akan beritahu di akhir nanti ya. Okey, pilihan keempat kita ada SMKA, sekolah agama, sekolah menengah kebangsaan agama. Contoh SMK Kerian, kita ada SMK Bota, SMK Slim River. Okey, ini juga permohonan secara online dan akan dibuka pada kemungkinan dalam bulan 10 macam tu ya. Okey, kemudian kita ada sekolah sukan. Ini kepada kawan-kawan kamu lah yang pernah mewakili daerah. Dia rasa potensi untuk dia rasa macam dia boleh lah masuk sekolah sukan sebab peluang dia akan banyak kat situ, lebih banyak kat situ.
Okey, keenam, sekolah seni. Itu untuk kawan-kawan yang ada bakat dalam nyanyian, melukis, okey. Dan kemudian maktab tentera diraja. Ini untuk lelaki saja ya, maktab tentera diraja ni. Okey, akan dibuka juga. Kebanyakan yang tiga yang cikgu beritahu tadi tu, apa dia, SMK agama ya, SMKA, sekolah sukan, sekolah seni, maktab tentera diraja akan dibuka pada hujung tahun ni. Tapi tak tahu bila. Sekarang ni yang sedang berjalan adalah ujian kemasukan ke MRSM dan SBP. Tarikh dia 10 Julai dengan 14 Ogos kan. Okey, kesemua ni cikgu ada masukkan dalam tahun 6 punya grup. Okey, kamu boleh tengok ya. Murid-murid boleh tengok. Okey, tengok dengan parents, teliti apa minat kamu. Sekiranya kamu nak masuk sekolah menengah, sekolah berasrama penuh. Okey, tengok kau pilihan kat situ. Okey ya. Okey, kemudian yang penting ya, parents pun ya, cikgu minta yang parents tengok, bincang dengan anak-anak sebab sekarang ni kan kemasukan ke sekolah, saya cakap konteks sekolah kita ni lah, SK Pasukan Berhutan ya, sambutan dia kurang. Jadi kalau boleh, banyak mitos saya kata tak amat duduk asrama ni, tapi sebenarnya ada banyak kebaikan untuk duduk asrama ya. Okey, cikgu bagi contoh kebaikan duduk asrama. Jadual kamu akan lebih teratur. Batu sikap berdikari itu yang penting. Okey, berkongsi barang-barang, berdikari, kita betul langsung kawan-kawan. Kemudian persekitaran yang lebih kompetitif. Maksud saya, bila kamu bergaul dengan jadual ni, sebab kemasukan kebanyakan yang masuk sekolah SPP ni telah disaring ya, atau MRSM. Jadi kita punya persekitaran, persaingan yang baik kat situ. Okay? Dapat kawan-kawan yang kita bersaing untuk meningkatkan akademik kita. Okay? Kemudian kemudahan lengkap di asrama. Jadi banyak faktor-faktor yang kita boleh fikir. Okay, jadi cikgu minta lah ya, murid tahun 6, cuba mohon. Okay, kita tak cuba, kita tak tahu. Kita mohon ya. Okay, yang lain kalau itu kata keburukan tak payahlah. Cuma mungkin dah kamu jauh pada parents kan. Tapi boleh atasi benda-benda macam ni. Dia boleh mendewasakan awak ya. Okey, selain tu ada satu lagi, rancangan khas. Rancangan khas ni akan dibuka selepas kamu masuk sekolah menengah. Itu macam KAA lah, SMK Uli Kinta. Dia akan buat tawaran pada murid-murid yang tak berjaya masuk ke SBP dan sekolah-sekolah asrama lain. Dia akan buka tawaran kat situ berdasarkan kelayakan kamu. Dan sekiranya kamu dah lepas, kamu akan masuk sekolah kelas rancangan khas. Okay, okey. Jadi kata rasa kat sini tapi dalam pilihan macam ni, semua pilihan yang macam ni bagi cikgu mana pun kamu pergi. Sama ada asrama ke ataupun sekolah harian biasa ke, pokok pangkal diri kamu sendiri ya, Rania ya. Okey, pilih dia kamu sendiri dan kawan-kawan semua. Okey, kita kat mana pun kita belajar asalkan tekad kita satu nak berjaya. Okey, tak kisah sekolah harian ke ataupun sekolah asrama. Tapi kalau ada peluang untuk ke sekolah asrama, mohon. Ya. Okey. Okey, kita akan pergi ke soalan seterusnya. Apakah persediaan yang boleh dilakukan bagi murid yang akan masuk ke sekolah menengah? Okey, persediaan. Okey, tadi kamu kata hala 7 ya, apa sekolah menengah kecak ni ya. Okey, pertama bila kita masuk sekolah menengah ni, kita kena tingkatkan kegemaran belajar kita. Sekolah rendah ni kita rasa macam cikgu bagi semua kan. Tapi sekolah menengah ni lain. Kita kena tingkatkan kegemaran belajar, kena cari sesuatu tu sendiri kadang-kadang ya. Cikgu bagi, tapi lebih pada murid. Okey. Kemudian belajar berkomunikasi dengan sopan. Kamu tahu kan kisah kan banyak kan bully ke apa kan. Fikir. Okey. Fikir kenapa terjadinya benda-benda macam ni? Sebab kurang komunikasi yang sopan ya. Lepas tu bersedia berkawan dengan pelbagai latar belakang. Sebab bila kamu masuk sekolah menengah, bukan kawan-kawan yang sama kita sekolah rendah tau. Kita ada daripada 2-3 sekolah yang berlainan. Jadi kena bersedia berkawan dengan semua orang. Kemudian hormati guru dan peraturan sekolah. Dan yang paling penting, bina keyakinan diri. Okey, ada apa nak tengok. Oh, begitu rupanya. Okey ya, sikap terbuka pada pengalaman baru kena. Okey, jangan kita fikir kita kena fikir bersikap terbuka, jangan kalau jumut sangat. Okey, bila sekolah menengah ni macam-macam. Seronok cikgu beritahu ya, sebab kita dapat ramai kawan, tapi siapkan diri kita, mental kita, emosi kita kena ada ya. Dan yang paling penting, jangan malu bertanya dengan guru. Okey. Okey, kita akan lanjut ke soalan seterusnya. Akhir sekali, apa pesanan cikgu kepada murid
tahun 6 yang bakal memasuki sekolah menengah nanti. Okey, pesanan saya ya. Okey. Pertama, cikgu nak murid-murid tahun 6 jadi insan yang mulia ya. Jadi insan yang mulia, berakhlak mulia, berdisiplin yang penting. Dalam diri kita disiplin kena penting ya murid-murid ya. Okey, kalau tak ada disiplin kat mana pun kita pergi memang hidup kita ni susah. Okey ya. Kemudian hormati berapa guru, rakan tu yang paling penting. Rakan kena hormati. Jangan kita main tala, main cakap apa suka kita cakap ya. Lain ya. Kita dah dewasa. Di sekolah menengah kita masuk alam dewasa, kita fikir secara dewasa ya. Kemudian berani hadapi cabaran, rajin. Okey, kemudian rajin menyambut ilmu dan paling penting jangan mudah berputus asa. Okey. Kemudian cikgu sentiasa doakan agar semua belajar cikgu ya membesar menjadi individu yang berilmu, berbudi bahasa, bertanggungjawab dan paling penting boleh memberi manfaat pada keluarga, masyarakat dan negara. Okey, dan cikgu sentiasa mendoakan murid-murid tahun 6 sentiasa dipermudahkan urusan dan dikurniakan kejayaan di dunia dan akhirat. Okey. Nampaknya sampai sini sahaja podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada cikgu dengan perkongsian yang bermanfaat ini. Saya harap podcast ini dapat membantu murid-murid membuat persediaan dari segi mental, emosi serta akademik untuk melangkah ke alam sekolah menengah dengan lebih yakin. Okey, terima kasih Rania. Cikgu juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak TV PSS. Okey, memberi peluang pada cikgu untuk menceritakan atau berkongsi sikit tentang hala tuju murid-murid ke sekolah menengah. Okey, terima kasih sekali lagi ya. Sekian saja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.